Mula-mula tu ingat pasang water filter ni ambil masa. Yelah nak kena gergaji pipe kan. Sekali uncle tu pakai pipe cutter, memang lajulah buat kerja. Bila tengok pipe cutter ni macam familiar pula. Lebih kurang macam kita punya je ni, warna je beza. Pipe cutter kita panjang dia 9 inci, manakala maksimum pipe yang boleh masuk ke muncung pipe cutter ni 42mm. Pipe cutter ni dikategorikan untuk penggunaan profesional sebab cutter ni boleh potong bermacam-macam jenis pipe. Contohnya pipe PVC, PP, PE, ABS dan banyak lagi. Selain dari plumber, electrician pun boleh guna. Korang tengok, macam gitu je potong. Senang kan? Kerja pun laju. Berbanding pipe cutter yang kecil ni, menggigil mak nak potong, kena guna 2 tangan pula tu. Ni nak bagi tips sikit. Kalau nak potong pipe tu, jangan letak macam ni, tengah sangat. Nak potong pun jadi susah. Bukan setakat tu je. Kau tengok sendiri, jadi tak rata kan? Nak buat macam mana? Rapatkan sikit ke bahagian ni. Nampak tak? Kalau teknik dah betul, kan senang. Untuk pisau cutter, korang tak payah risau. Pisau tajam dan memang tahan karat.